Boleh lipat tak sini? Alright. Ini sangkut je. Sikit dulu nak naik ini. Merah tu. Ni tak ada lagi. Tak sejarah lagi dapat buku ni. Kalau kuasa video yang baru ni ngai itu episod ketiga ke keempat. Kau salah edit termasuk video dapat ikan bau. Dah tepus apa semua kan, baru perasan. Aduh, nak delete tak boleh, tak dan. Orang tengok kau terkejut dah, tiba-tiba ada pula tengok kiri ikan bau lepas tu. Sebab video tu tak panjang mana pun. Ini memang kalau ikutkan kawasan ni, memang kalau naik ni memang saiz lah. Kita nampak lah arus belah kanan tu dia masuk sini. Jadi dia bau-bau tapa tu memang kuat lah. Memang akan keluar lah. Cuma kalau tak ada hari ni tak pasti. Tapi kalau ayangku ni, kalau dia sengaja duduk sini, dia panggil. Kalau ayangku memang akan lama sini. Tapi kita tak adalah sampai duduk sampai setengah jam. Dia akan panggil. Tapi lain nanti akan datang kalau duduk pakai boot masuk dalam sini ya. Bawah ni depan ni. Melentang itu. Air kot tu. Tapi ya boleh air dua tembung ni memang dia tempat dia tadi. Kalau dia Cikgu Saleh ni sengaja lah dia ajak duduk sini. Right. Kita ambil kat kawasan ni sikit. Jadi tu lah. Jadi mana-mana yang berminat tu nak mancing baung tu macam kita orang ni, boleh dapatkan lah umpan tapa Raja Baung. Boleh pergi ke TikTok umpan tapa Raja Baung. So kita masih lagi dalam promosi umpan ni. Kita akan buat lama juga. Mana-mana cara-cara mancing ke, tips ke, teknik ke, semua Raja Baung dah letakkan dalam tu lah, dalam YouTube Raja Baung. Jadi korang scroll je. Kalau tak berjaya hari ni, tengok masa-masa yang akan datang. Dekat video tu juga, kebanyakan video di YouTube Raja Baung tu banyaklah macam Raja Baung cakap tadi, 5 orang yang belajar dengan Raja Baung tu, dia orang pergi kan tu mula-mula pun tak dapat pun. Tapi selepas tu memang dia dahsyat lah. Contoh macam Cikgu Saleh, kalau Nizam Zam tu, anda pun kenal kan Nizam Zam, dia dah dahsyat sangatlah pro dia. Kau boleh tengok sendiri lah kat situ. Scroll je, hampir 1000 video mancing Raja Baung dekat sana. Lebih kurang lah, hampir 500 lah video mancing. Jadi kita akan, setiap kali kita akan pergi, kita akan payung ilmu mana-mana. Tak perlu air dalam-dalam, cukup setakat apa-apa pinggang je mancing baung ni. Itu je tips dia. Dan airnya mengalir. Tak mengalir boleh, tapi lambat sikit lah. So kita ada iklan dulu. Kedayan tutup hari ni. Oh alah. Hari ni cuti sebab ada penuri kat kampung ni. Saya tak buka. Tak apa. Bahan orang Pak Udang tu bahan bau. Ni Pak Udang kita bahan bau Kita cuba. Wah, dia pegang ni. Dia makan. Dia bergerak sikit. Nanti ingat plan nak ngai udang dengan Zul.
Ni musilat. Katu tak ada dah ni rasanya. Satu mesti tu. Weh, mana tadi kau tengok tadi dekat Subuh mana tadi ada ni, ada kepok. Tengok ni, itulah kalau kat lidah saya tapi tahu apa di sini. Ada katus sonok dengan yang lain. Buat udang pun tak ada juga bau. Alright. Banyak kali kau terlepas ni, Ray. Ni nak rupi balik ni. Kali terlepas ni. Ini Kawasan ni. dia. Ini kita nak repeat. Banyak kali terlepas. Tapi tinggi lagi air ni, Ray. Kayu tu tak separuh lagi. Banyak masa lagi macam baru ni. Tunggu air surut ni. Air besar lagi. Dengar. Dengar. Air dah manggil tu. Dia tarik dengan besar ni. Tak timbul lagi tu lah. Duduk separuh di batang tu. Tinggi lagi air. Ada 2 hari sekali hujan nak macam mana air. Surut sehari je. Dia makan ni. Surut sehari je. Dah naik balik. Senyap dia. Tambah dia. Tambah dia. Air tak berapa putoi. Macam ada je, tapi tak pasti lah. Macam ada. Ini bau merah kalau makan ini.
Dia makan dia lepasnya. Dia makan balik, makan balik. Panggil balik. Makan cecek-cecek lepas ni. Bau kuning ni. Dia makan balik. Halus ni. Siapa angkat tak boleh ni hari. Tengok bawah benda tu pergi ingat makan ya. Kalau tu kompen nak jauh ambil. Kompen je, kita ambil hak besar. Ambil yang besar. Makan ingat gaya ni. Lari. Ada? Dapat dah? Bau merah besar. Kira-kira bau. Aku tadi tak mau makan. Bau merah. Itulah cara antara teknik dia kan. Kita tahu dia ada situ. Kalau dia nakal sangat. Kejap dia letak dia. Kalau dia ada. Dia makan, dia lepas. Dia makan lepas. Dia nakal. Dia makan raja bau ni tadi. Yes. Okey. Alright. Tak panggil je. Tapi tadi biasa je. Tadi rasa kau ayah kau. Tadi bau kuning dia makan ni. Makan kecap dia lepas. Dia kalau bau merah tadi dia suka makan macam tu Ya, kita panggil je bau kuning je kalau ada lagi. Bau merah ni. Oh sini ada tu. Ada besi tu. Tak ada, jomlah kita. Lari dah. Alright. Lama dah tak dapat ni. Dapatlah kat bawah tadi bau merah. Bau kuning ni. Mana duduk yang tak dapat-dapat lagi ni. Bau kuning. Adalah duduk je bau kuning ni. Cepat. Ada order 2 tu. Macam mana budak laut tu, budak langus tu. Dia punya alamat ni kau baca. Depan kedai ada kereta Wira warna putih. Alamat berada tu. Kat Selangor sekarang. Depan kedai apa, kedai runcit ke benda gitu depan kedai tu ada Wira warna putih. Dia orang macam tu lah. Alamat dia. Dia tak lepas lagi dia ni. Sudut buat lain lah. Baik kawan lain. Buat bangsa kita. Lepas gitu. Awak tu. Lepas. Senyap.